Jaminan untuk planet 1? Dapat kamu mendengar saya? Planet 1. Panggilan diterima. Kita akan memasuki orbit Uran dalam masa 5 minit lagi. Sila buat pemeriksaan terakhir ke atas sistem kawalan kapal terbang. Baiklah. Siap diperiksa. Semuanya baik. Tak ada masalah. Haruna Musashi dan Ultraman Cosmos setia pada janji mereka di dalam memenuhi impian zaman kanak-kanak. Sekarang mereka berjaya menjadi juri terbang. Ini ialah planet 1. Bersedia dari sekarang. Di dalam pencarian untuk dunia baru bagi raksasa, Musashi menuju kejuran iaitu sebuah planet yang dijaga berasutan. Sebuah planet yang begitu jauh dari bumi. Memasuki orbit Juran, 60 saat dari atmosfera. Kenapa planet macam ni? Saya rasa sesuatu yang bahaya. Parasutan? Apa telah jadi pada planet ni? Ultraman Cosmos dah muncul. Raksasa tu, hembusan api dia sangat dahsyat. Kenapa Cosmos ada kat sana? Ayah! Hai Musashi, apa khabar?
Saya sihat, ayah. Tak sejuk ke ayah kat Hokkaido? Ayah dah biasa. Masa pertama kali kamu ke Hokkaido, kamu berkeras yang Tokyo lebih baik. Sekarang, ayah rasa seronok. Kadang-kadang tu ayah main ski. Ya ke? Musashi, bagaimana dengan kamu? Macam mana dengan kerja? Semuanya baik. Tak ada masalah. Cuma saya agak sunyi. Ya. Jadi, datanglah ke Saipan untuk menghadiri majlis perkahwinan. Siapa? Kawan sekelas kamu, tetamu. Tengoklah gambarnya. Betul lah. Hebatnya. Baiklah. Jumpa kawan lama kamu dan kamu seronoklah. Seronok? Ya. Bila kamu mempunyai keyakinan yang teguh, barulah impian menjadi kenyataan. Kamu ingat tu? Terima kasih, ayah. Tengok tu, bunga kahwin lah. Tepi. Wah. Ikan duyung. Ya, minum. Ya, malam ni kita minum. Ya, minum. Sedaplah ini dengan Awal lagi lah. Mel lagi kita minum lagi. Hei Musashi, betul ke awak nampak ikan duyung? Ya, betul. Saya rasa awak mimpi lah. Betul tak? Yalah. Terus siapa yang tahu? Terdapat banyak legenda di Saipan. Awak tahu tak? Legenda? Macam mana? Kilatan hijau? Mengikut dari legenda yang saya dengar, pasangan yang ternampak kilatan hijau itu akan dapat kebahagiaan dan akan kekal selama-lamanya. Nita, jangan percaya semua tu. Jom pergi. Betul. Kan saya dah cakap Musashi hanya bermimpi aja. Betul. Kamu semua masih berfikiran mentah. Bila Musashi mula belajar tentang Ultraman? Ingat tak kamu semua? Mari. Saya tak tipu. Saya betul-betul nampak Ultraman, tahu? Ada kilat. Saya takutlah. Kamu tengok, tentu belum matang lagi.
Dia kawan mari. Jangan cederakan dia. Sesiapa yang mengganggu misi kita akan dibunuh. Saya kena hapuskan dia. Jangan! Kenapa? Awak okey? Dia dah jaga. Kami risaukan awak tau. Ya. Macam mana? Saya ada kat sini. Setelah kami menerima pesanan mari, kami jumpa awak di tebing. Musashi, awak semakin kuat. Awak Kido. Tak sangka dapat bertemu dengan awak lagi. 10 tahun kita tak jumpa. Ya. Ini adalah pasukan laut kami. Pasukan laut. Dalam siasatan raksasa besar wujud di laut, kami telah bergabung dengan anggota SRC untuk melindungi mereka. Sekarang kita menuju ke ibu pejabat di Pulau Rota, memulakan pencarian untuk Mari berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Musashi. Raksasa ni dikenali sebagai Rika. Ini misi pertama pasukan laut untuk mencari data ekologi yang sesuai. Macam ikan pari tu. Pada tahun lepas, Rika telah hilang secara tiba-tiba. Dan satu fenomena ganjil telah berlaku. Seseorang dah nampak ikan duyung tu. Kapten, ada laporan kecemasan. Kami telah jumpa suka pisu yang memulakan ancaman. Ancaman yang melakukan dalam perjalanan ke planet bumi. Semua bersiap sedia. Mari. Itu Mari ke? Musashi, saya dah menemui isyarat amaran. Mengikut dari data ni, ada objek besar menghampiri atmosfera. Tunjukkan imejnya, cepat. Itu adalah raksasa yang menghancurkan Yuran. Itu adalah suka pisu. Suka pisu mendarat di Saipan. Tak guna. Habislah Saipan. Pasukan laut, bersedia. Pergi. Baik. Musashi, mari kita pergi sekarang. Ya. Bagi saya. Amaran, ada makhluk besar di bawah. Rika, Ia menuju ke Ciko Pisu.
Berhenti! Senjata berbeku. Tembak. Totomu! Musashi! Awak semua okey? Kaki ni tak terseliur. Tapi dia okey. Baguslah. Senjata pembeku hanya bertahan selama 30 minit je. Cepat pergi sekarang. Baiklah. Hati-hati Musashi. Ya. Rika! Rika! Pergi hapuskan suka pisu. Bahaya! Pergi selamatkan diri. Saya tak boleh pergi sekarang. Saya harus melindungi kawasan biru. Ini adalah tugas dan tanggungjawab saya. Habislah. Tak guna. Raksasa tu. Saya akan bunuh dia. Rika! Cepat Cosmos. Ultraman Cosmos! Ultraman Cosmos, datanglah. Kena! Bagus! Berjaya! Baguslah. Awak tak apa-apa. Bolehkah awak jangan masuk campur? Ia pulang ke Sandar Rasul selepas memastikan
paras rupa saya. Ia pasti kembali untuk balas dendam. Ini adalah bom terkuat. Kuasa letupannya sangat hebat. Sukarpisu pasti akan mati. Boleh saya tahu siapa awak sebenarnya? Sao. Itulah nama saya. Xiao. Saya Musashi. Harino Musashi. Awak kawan kepada Mari, bukan? Betul tak? Ah, Kawasan biru. Datanglah ke tempat kami. Saya akan menunggu. mari. Kawasan biru. Siapa yang mengawal Rika sebenarnya? Pelik betul kan? Kapten, saya telah menemui gelombang K2. Gelombang K2? Ia adalah sejenis gelombang elektro yang ganjil. Kami temuinya di dada Rika. Gelombang elektro di dadanya? Kenapa? Kapten, di sana! Pintu masuk. Pintu? Macam dunia yang lain. Tengok. Banyaknya ikan. Cantiknya. Tengok tu. Wah. Sini ialah kawasan biru. Wih, Wah, cantiknya. Iyalah. Wow. Mana ni? Tengok tu. Indahnya. Kapten. Apa yang awak buat ni? Kapten. Apa ni? Apa ni? Dah lah. macam tak percaya. Saya rasakan dunia ini bagaikan kekurangan sesuatu. Musashi, kenapa awak bawa manusia lain ke sini? Kenapa tidak? Sebab Kenapa kamu bawa manusia lain ke sini? Awak ialah masa tu Saya akan hapuskan dia. Manusia sungguh mementingkan diri. Jika mereka tahu tentang kawasan biru, pastinya amat berbahaya. Berhenti! Bukan semua manusia mementingkan diri, Jin. Xiao, mengapa kamu berfikir begitu? Mengikut naluri saya, itu yang sebenarnya. terima kasih sebab percayakan kami. Dah lah. Dia tak tahu nak bersalam.
Lihat. Dengan bersalam, kita boleh mewujudkan kemesraan di bumi ini. Ini menunjukkan tanda persahabatan. Musashi! Mari! Musashi! Mari! Saya betul-betul tak sangka yang Mari membantu Syam dalam penyelidikan ni. Untuk mengetahui tentang bumi, Syah memerlukan pembantu untuk mengkaji. Jadi, kawan internet saya mengisyurkan saya kepada mereka. Kawan internet? Budak para sultan. Oh, awak rupanya. Tapi kenapa para sultan masih lagi wujud dalam dunia ni? Kami hubungi dia dengan cara rahsia. Ini ialah penyelidikan memulihkan kembali segalanya yang wujud di bumi. Memulihkan kembali. Dulu Sika ialah planet yang cantik. Tapi ia telah teruk dimusnahkan oleh Sandar Rasu. Dan akhirnya menjadi planet yang tidak berpenghuni. Awak semua tengoklah ni. Ketika itu, kami sibuk mencari planet baru. Sandar Rasu telah menyerang planet kami secara serentak. Akhirnya, saya dan pengikut saya terpaksa melarikan diri. Ketika itu dah terlewat. Semuanya dibunuh termasuk keluarga saya. Ketika itu, kami terus melarikan diri dan terpaksa masuk ke Ultra Space. Mereka terus mengejar dan menyerang kami. Masa tu, sememangnya kami sudah tiada harapan lagi. Tiba-tiba, Kosmos. Tidak. Itu bukan kosmos. ketika itu kami diselamatkan oleh perwira yang gagah. Menurut legenda, itulah perwira terhebat di alam semesta. Itulah dia. Perwira. Ultraman. Bersaudara. Saya macam tak percaya wujud perkara seperti ini di alam bumi. Kalau kamu semua nak tahu, di sini penyelidikan Shaw dijalankan. Penyelidikan? Hati-hatilah sikit. Shaw, mengikut kajian, alat ni perlu diawet. Teruskan. Air apa ni? Inilah air organik, bahan terpenting dalam kajian ini. Eksperimen apa yang awak jalankan? Hidupan lautan. Ah? Kekurangan yang ada dalam dunia ini ialah memelihara hidupan. Cahaya apa tu? Itu ialah isyarat buatan. Mengikut dari data saintifik,
ia akan muncul selepas eksperimen yang dijalankan gagal. Dan hayatnya kurang, dan ini bermakna hidupnya hanya sementara. Kapten, Atra Angkut telah mengesan suku Pisu. Mereka akan sampai ke bumi dalam masa 7 hari lagi. Betul ke? Betul ke mereka tahu bagaimana untuk melawan dengan suka pisu? Ya. Menggunakan gelombang K2. Gelombang kedua? Jin mencipta sebuah mesin tenaga dari gelombang elektro. Rika yang melakukannya, Tuan. Jadi, mesin tenaga lah yang melindungi kawasan biru. Kido, awak yakin ke yang kawasan biru tidak mengganggu bumi? Terangkan pada kami. Saya betul-betul yakin. Tapi ada sesuatu yang akan berlaku di bumi. Saya nak tahu. Kalau kita bergabung dengan makhluk-makhluk asing, bumi ini akan musnah ke? Apa pendapat awak tentang perkara itu? Kenapa? Tuan tak percaya kepada saya? Tapi, bolehkah kita percaya pada makhluk-makhluk tu? Itu menunjukkan yang mereka bekerjasama dalam menewaskan suka pisu. Kita tak kenal mereka makhluk jenis apa. Kita tak perlu bekerjasama. Saya tahu. Kita perlu rancang serangan kita sendiri. Tapi, pada masa yang sama, kita perlu berhubung. Dan, kita tak boleh nak hentikan apa yang kita rancangkan. Baik. Minum! Jom. Tegar betul lah. Asamnya. Ambil ni. Badan terbasah. Adam ke? Apa ni? Musashi? Dah tu. Jin? Kenapa dengan awak ni? Saya hanya nak tahu bagaimana perasaan manusia. Sedih, gembira, juga persahabatan. Mengarut. Halau mereka. Dari sini. Adakah mereka dah datang? Saya ingatkan awak. Manusia berbahaya. Jangan tertipu. Jin, saya percaya pada manusia. Show! Syau! Mana Jin? 6 hari lagi suka pisu mendarat.
Tapi jangan risau. Saya akan cuba pujuk jin. Biar saya je jumpa dia. Dia mesti tak nak. Ia perlu mengambil masa. Sampai bila? Baru dia boleh percaya. Ini ialah keadaan yang kami nampak semasa mula-mula sampai ke sini. Kami dapati planet ini sangat cantik. Banyak hidupan yang berbeza. Pokok besar ni masih hidup hingga kini. Banyak kenangan yang kami lalui bersama di sini. Jadi, kami tak akan biarkan planet ini dimusnahkan. Haruno Musashi. Ibu Pejabat Pembangunan Dunia SRC adalah di hadapan pintu masuk bumi. Ia membina sebuah mesin satelit besar di dalam lingkungan Icon. Pelan sedang diproses sekarang. Kini, hanya tinggal 3 hari saja lagi untuk mempertahankan bumi dari serangan Sukopiso dengan menggunakan gelombang K2. Captain Kido, bagaimana sekarang? Ini adalah pelan pertahanan universal. Kita sudah tak ada masa lagi. Musashi, sila datang ke dunia angkasa sekarang. Tapi, untuk apa pula? Kamu kena datang sekarang juga. Mari! Mari! Awak kat mana? Mari! Jangan bimbang. Dia baru saja tidur. Mari. Jin! Apa yang awak buat ni? Shao sudah berubah. Awaklah yang harus dipersalahkan. Sudah! Saya tak nak berlawan dengan awak. Diam! Awak dah tak boleh lari. Mari tak bersalah. Awak marah sangat sebab tempat awak dah musnah. Awak tak boleh buat macam tu. Mari tak bersalah. Diam! Awak akan menyesal dengan perbuatan awak. Dan awak akan terima padanya. Jin, berhentilah!
Kenapa tak tembak? Kenapa? Awak tak percayakan manusia? Apa kata kita kerjasama? Kami sedang mencipta sumber kehidupan. Saya tahu, ia adalah satu misi yang mustahil. Tapi seseorang sedang menunggunya. Hanya impian awak saja yang boleh jadi kenyataan. Awak boleh, mesti boleh. Kan? Tak boleh ke awak percayakan manusia? Kami mengesan suku pisau di orbit Mansi. Lebih kurang 20 ekor. 20 ekor? Bumi akan diserang. Ia tidak berdaya untuk menentang. Mesin itu akan siap pada masa yang ditetapkan. Saya tak akan mengalah. Tunggu dulu. Hanya pekerja saja dibenarkan masuk. Xiao? Tak apa. Baguslah. Awak datang. Suku pisau akan tiba di sini. Boleh tak awak bantu kami? Jin! Hei, awak nak buat apa tu? Antena utama dah berfungsi, Tuan. Gelombang kedua sudah berfungsi. Semuanya okey. Jin, terima kasih. Makhluk tu semakin menghampiri bumi. Ia semakin dekat. Biarkan kami yang lakukan. Ancaman semakin hampir tiba di bumi. Menghubungkan 38 tempat. Ada Ini apa? adalah mesin yang Awak tengoklah besar. tu. Bolehkah kita menyiapkannya sebelum diserang? Semua orang sedang memerhati mesin K2 itu siap dipasang. Semuanya dah siap. Bagus, dah siap. Mesin ni memang hebatlah. Kita tak boleh merasa lega dengan kejayaan ini. Tengok. Raksasa jenis apa tu? Tak guna betul. Tak sangka mereka gunakan cara tu. Jadi, sumber tenaga yang besar tu Sandarasa.
Tak guna. Mesin tu dah musnah. Ia gunakan suka pisu sebagai bom. Hati-hati. Semua siap sedia. Halang dia. Satelit dah musnah. Perkara ni pernah kami lalui. Tiada siapa boleh menghalang. Cuba lihat kemusnahan yang teruk ini. Mesin pelindung ini sudah musnah. Antena sudah rosak. Keadaannya teruk sekali. Apa harus kita buat sekarang? Tak mungkin. Pertahanan 3 dan 4 lancarkan serangan. Bangunan satelit dah musnah. Jet Pejuang dan Jet UN dah musnah. Tidak! Utara Kushu dah semakin hancur. Peperangan belum tamat lagi. Mari kita bergerak. Cepat. Kapten, terdapat sebuah jet di udara. Cepat berasa. Itu isyarat. Pasukan Dek Tanda datang membantu. Ini bukan masanya untuk berperang. Hentikan! Kami datang untuk membantu, bukan untuk berperang sesama kita. Inilah tujuan kami. Kami akan musnahkan raksasa itu. Walau apa pun terjadi, matlamat kita sama. Kalau macam tu, baiklah. Ya. Boleh awak benarkan kami serang raksasa tu? Ya. Teruskan. Semoga berjaya. Baiklah. Baik. Xiao! Xiao! Awak nak bertarung dengan suku pisu? Saya tak boleh biarkan ia mencederakan sesiapa. Rika! Xiao! Mari. Selepas saya jumpa dengan awak, saya dah faham semuanya. Jin, Terima kasih. Jin! Tembak!
Terpaksa ni memang melampau. Alamak! Raksasa laut. Rika. Kamu tak apa-apa? Cepat bangun. Ataman Kosmos tak datang selamatkan kita ke bang? Ataman Kosmos tak datang ke? Ya, Ataman Kosmos pasti akan datang kan? Dia pasti datang. Mari, awak jaga budak ni. Musashi! Mari, Jin. Baiklah. Jin, di mana? Syah! Sebelah awak! Jin mana? Dia... Jin! Jin! Kenapa awak bunuh dia? Tak guna! Berikan saya kuasa. Biar saya lindungi dunia. Baiklah. Siaplah awak. Kosmos! Itu adalah... Ultraman Cosmos. Musashi! Terbang! Terbang! Ultraman Cosmos!
Jagalah awak! Hati-hati! Itu Sanda Rasa. Itu adalah Sandarasu yang sebenar. Tunggu apa lagi? Serang! Baiklah. Baik. Eugene, utama dah rosak. Baik, tak boleh. Bertahan lagi. Musashi! Syah. Saya percayakan dia. Musashi takkan kalah. Yang kuat akan tewaskan yang lemah. Ini adalah peraturan segala planet yang ada di alam semesta. Tiada siapa yang boleh mengubahnya. Tidak. Kuasa jahat akan tamat juga akhirnya. Sekarang saya akan tamatkan riwayat awak. Kosmos. Dua Ultraman. Gegasi legenda.
Berjaya. Mereka menang. Terima kasih, Ultraman. Terima kasih. Kita dah selamat dan berjaya. Tapi Jin! Jin! Mari. Jin! Awak tahu tak? Disebabkan awaklah saya bersemangat kembali untuk berlawan. Jin! Musashi! Xiao, kita dah berjaya. Baguslah. Semuanya okey. Akhirnya, kita masih belum dapat membentuk lautan yang memelihara kehidupan. Masih banyak lagi yang kita tak tahu. Suatu hari nanti, saya akan cuba mencari jawapannya. Habis tu, awak akan meninggalkan bumi? Jika sistemnya berhenti, dunia akan tenggelam. Dan Rika akan pulang ke tempat asalnya. Awak semua, marilah sini. Tengok ni. Apa tu? Tengoklah. Kita dah berjaya memulihkan segalanya. Yelah, betul tu. Inilah yang kita cari selama ni. Jadi, inilah
yang awak semua impikan. Betul tu, Musashi. Sekarang semuanya boleh hidup dengan aman, kan? Terima kasih. Mari. Jane. Selamat tinggal, Musashi. Selamat jalan, Xiao. Why なぜだろう誰かを救えるはずの力で誰もが